Pro 2 Myvi generasi kedua. Okey, meter ni datang daripada utara dan dia ada masalah di bahagian skrin dia, LCD skrin tu, backlight dia tak ada. Kalau kita perhatikan betul-betul, kita nampak ada tulisan, ada nombor. Ini hasil lepas kita baiki dan kita boleh nampak backlight dia bercahaya. Kita test semula dan alhamdulillah masalah sahabat kita ni boleh diselesaikan. Sekarang ni ramai pengguna Pro 2 Myvi generasi kedua buat penukaran panel. Kelihatan lagi cantik lah, tapi benda ni subjektif lah. Tak semua orang suka. Ada yang suka original, tapi jika berminat, ini salah satu contoh panel yang ada di pasaran dan ini hasil lepas kita buat penukaran. Kalau berminat seperti ini, boleh PM kita. Ada lagi design lain. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.